Saya sukakan awak. Saya bukan setakat suka je, tapi saya sayangkan awak. Tolonglah sekarang ini cuba bagi peluang untuk saya tinggal kat dalam hati awak. Min. Saya tahu sekarang ni awak tak perlu cakap apa-apa. Tak payah. Okey, dengan keadaan apa tengah jadi sekarang ni, saya cuma nak awak tahu, awak faham yang saya betul-betul serius dengan awak. Okey? Armin sayang. You ni Hana kan? Perempuan yang Umi Armin confront hari itu. Hebat kan? Dah kena warning pun masih lagi datang menginding dekat Armin. I lah perempuan yang akan bertunang dengan Armin nanti macam semua media report tu. And look, dia baru je bagi I necklace ni untuk minta maaf sebab semua salah faham pasal you dengan dia. I nampak. Congrats to both of you. Jangan risau ya. I dengan dia kawan je. Kami berjiran kan? Awak. Saya tahu sekarang ni awak ada perasaan sama macam saya. Tolonglah jujur dengan hati awak. Jujur dengan perasaan awak tu, boleh tak? No. Maybe awak confused je. Saya anggap awak macam kawan je.